Sebelum saya merungkai kenapa pengetua wajib disiasat di bawah Akta Kanak-kanak dan IO perlu disiasat di bawah kecuaian, kelalaian, kegagalan di bawah Akta Kanun Keseksaan. Bolehkah prinsip duty of care dikenakan terhadap Ustazah Syaharum binti Hashim, pengetua SMK Tun Datuk Mustafa? Jawapannya, ya, boleh. Sebab, satu, pengetua ialah pegawai awam dan bertadbir utama sekolah. Beliau bertindak sebagai locus parentis. Apa makna locus parentis, tuan-tuan dan puan-puan? Ialah istilah locus parentis yang biasa disebut dalam undang-undang sebenarnya berasal daripada ungkapan Latin in loco parentis, bermakna pengganti sementara peranan ibu bapa ketika murid berada di sekolah. Oleh itu, pengetua mempunyai tanggungjawab terus kepada setiap murid, termasuk Zara Karina, untuk memastikan keselamatannya, pengawasannya, serta tindakan sewajarnya jika berlaku insiden. Jika kegagalan, kecuaian atau kelalaian menunaikan tanggungjawab ini, boleh dianggap pelanggaran duty of care dan Akta Kanak-kanak menyediakan hukuman jika duty of care ini dilanggari.